Okay, kami on the way. Baru bertolak dari rumah. Okay, kami bersarapan di Perak walaupun mamak, tapi mamak di Perak. Okay, kita dah sampai Perak. Boleh jumpa Araski. Okay, belah kiri tu pada polis Behram yang tembok biru putih. Kita tengah lalu Kampung Batu Lapan Behram. In 900 meters, turn left on Jalan Kampung Chingging. Kita first time ikut jalan macam ni. Ni anjing ni lapar ni. Tu anjir. Alamak, dia ikut kita. Macam roller coaster tu. Arrived at your destination. Ni ada gambar. Rapi. Okey, sini parking dia rupanya bersepah lah. Parking tak ada lah. Kita kena bagi tepi ni lah. Tapi tak lah. Kalau pula masuk ada batu tu. Batu. Abang satu family Dengan ni. Dengan ni yang kuning. Saya- maknanya pengalaman bang. Sekarang bang parking tepi dia dulu boleh tak? Saya bagi tepi dia boleh bang? Nanti ni nak keluar semua, jadi nanti abang dengan family masuk. Oh, yang ni tak lama pun. Okey, boleh bang saya bagi situ dulu lah. Ya, boleh bang. Okey, terima kasih. Iya bang. Ada pokok kelapa kan? Tak ada buah. Jauh juga lah. Nak pergi ke tapak kemah. Sebab dia paling dekat sebenarnya yang dekat caravan tu. Tadi kita orang daripada sana nampak yang ada kereta putih tu kan. Itu sebenarnya kat atas sikit tau. Lepas tu bawah tu. Okey, yang jalan ni nak pergi ke jalan bawah lorong yang kita sampai sini ni. Dia macam kena ada longkang-longkang yang nak kena lintas tau. Jadi kalau korang daripada kereta isi barang dekat wagon tu, lepas tu nak pergi ke yang longkang-longkang tadi tu, korang kena berdua tau. Nak wagon tu nak turunkan daripada longkang tu pergi ke jalan yang kita tengah jalan sekarang ni. Daripada dah bawa turun wagon, nak pergi ke campsite, pada saya jauh jugalah. Bayangkan naik bukit. Okey je lah benda-benda macam ni. Kalau camping memang ni lah yang biasa kita hadap. Okey je. Cuma nak bagi tahu je, kalau tak ada wagon, susah lah korang nak datang ke sini.
Macam mana pun kena ada wagon. Lepas tu barang kalau banyak macam kita orang tadi 3 trip. Pergi balik. Balik Kang Gadik kuda lah. nak try jadikan 2 trip je. Okay, inilah tapak kemah kita orang. 19. Cik Kah dah sampai. Aku kuda pula. Sampai 19.9. Cik Kah dan husbandnya dah sampai. Ni dia orang. Tengok jap, tengok barang jap. Ni Cik Kah. Barang-barang dia. Belum habis susun lagi. Okay, ni tempat kita. Ni dalam lingkungan ni kan, macam jalan ni kan, jalan Berta ni. Selagi dalam rumput dalam kawasan ni, inilah tapak yang kita orang sewa. Tapak camping. Ni semua ni. Pandai-pandai lah. Susun lah berapa kemah pun. Macam sekarang ni, kemah kita orang ni satu. Kemah Cik Kah satu. Nanti sampai kemah Su. Tapi Su rasanya dia cakap dia nak pakai dom hari ni. Okay, mungkin nanti dia akan, mungkin area sini dom dia. Lepas tu ada lagi satu kemah kecil. Mungkin boleh muat dekat ujung sana. Tengoklah nanti bila diorang sampai, macam mana idea diorang nak set up tu. Sebenarnya sebelah ni, sini pun boleh juga. Kalau kemah kecil tu rasa sini boleh. Dom pun rasanya boleh sini. Tapi ngam-ngam lah. Tapi boleh. Okay, insyaAllah muatlah kot tempat kita orang hari ni. Tengah ambil angin, lagi nak set up kemah. Dia tengah set up. Cik Kah tengah set up. Okey, semua orang dah sampai. Okey, semua orang dah sampai. Inilah hasilnya. Semua dah siap. Set up dah kemah. Tu Cik Kah tengah shooting. Jom kita tengok dari belakang. Sahabat kita, pasangan Cik Afif dan Puan Su, dia memilih kawasan ni untuk memasang dom payung camp saiz L. Besar weh. Okay, dia cakap ni saiz L ni, saiz dia 4.5 meter kali 4.5 meter. Dia segi 4 sama. Lagi satu saiz yang ada saiz S 3.5 kali 3.5. Dia tak ada medium. Dia tak ada saiz M. Masak lemak cili api. Dah lah, biar kena poster dah nama kat dia. Harap dapat sebelum ni. Harap dapat golden juice. Mesti menambah-nambah satu makan ni. Itulah. Jadi. Dia nak begitu. Sebab tadi aku ingat kita biasa. Upai-upainya. Oh, gaya dah biasa. Aku nak macam ini. Gaya pun kita biasa. Upai ni dia tahan. Ni Cik Aiman kita. Tengoklah Cik Aiman. Tengoklah Cik Aiman bujang ni. Daripada tadi dia mengojakan boyan tu. Tak cukup laju katanya. Saya tak kat dalam lagi.
Ata ni lah lauk dia. Masak lemak, ayam masak lemak. Ni pada dia tu sardin lah. Ni apa? Sardin eh? Sardin, sambal sardin. Sambal sardin, ni terung bulat. Nampak ke? Terung bulat. Timun, ikan masin baru digoreng. Ikan masin. Kena tutup sebab lalat senang datang. Tutup dia. Dengan bendi. Bendi ni apa yang rebus? Ya. Sambal tempoyak Koyak. yang Sambal belacan. yang dibeli. Ini apa? Sambal belacan. Sambal belacan. Ni apa? Ni. Ni kicap. Ni. Ni mayonis. Ni sos cili. Nah. Ambil layan diri. Okey, ni hasil dia. Ya Allah, sedapnya Ribena. Air Ribena. Memang best sejuk-sejuk. Air terjun guys. Saya tak boleh ikut tinggi. Satu, dua, tiga. Steamboat. Sos dia. Sap. Magi. Okay, connected. Apa? Steamboat juga kan? Sebab dia saya dah nak sampai. Steamboat juga. Steamboat. Diorang dia buat ke? Kita dapat apa kan? Pukul 12 tu nanti dataran tu. Oh tu, apa tu? Merdeka. Bukan buat kat Putrajaya. Ada tak dalam YouTube nanti? Tak tahu? Kalau ada nanti boleh tengok. Udah Pukul tidur. 12. Oh, ya ke? Udah tidur. Live lah, live. Dia live dah. Oh, ya. Baru nanti kira lah. Oh 10 sebab. Banyak kat ni. Bukan, contoh dia pilih kuning kan. Lepas tu dia ambil kuning, dia letak ke dia simpan? Dia letak lah. Okay. Dah tunjuk magnet. Cepat. Long, aku tak dekat lain Long. Okey. Tak apa, kita main datuk-datuk. Oh. Datuk. Awak lah. Awak lah. Datuk. Nak play. Ayuan durian. Oh ya, dah.
lah. Alamak. Kantoi pula. Benda baru I'm scared. Body. Nak tisu ni masing-masing. Kita nanti kalau nak buka. Makan ni dulu boleh dek. Ni berbola lah. Nanti nak pakai tu. Yelah, tak apa lah. Pergi mandi dulu. Ya, Ma. Panas. Bawa daun sungai. Panas. Ibu kata. Aduh, suara. Adalah. Ibu nak dengar suara aduh. Tak sini. Bawa tadi dah. Dah. Nah, basuh tangan tu. Ambil baik tu. Itu. Dia makan nasi dulu. Lepas tu mandi lagi. Okey. Dia rembat tak makan lah. Memang. Dia kejap Aiman. Ni. Panggil je lah. Dia apa lagi? Bawa Man. Letak lagi. Adik suka ke tadi? Mak makan kan? Baba tu pergi panggil dia. Letak dia pun render. Macam mana dia lagi suka. Dia ni. Itu dia. Apa dah? Ada seorang lagi? Tu? Oh. Ada ayam goreng. Ada ayam goreng. Ya, Alisa. 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 Duduk mana? Nak ayam. Tak, kau kena buat tu baru nak. Jumpa lagi di Next episode. next episode. Bye.